Okay, selamat pagi semua. Hari ini hari ke-22 puasa. Dan sebelum saya mula hari ini, saya kena mengaku sesuatu dan juga minta maaf. Sebab 2 hari lepas, hari yang ke-20 puasa, puasa saya batal. Sebenarnya dia ada sebab. Hari tu saya macam bila bangun sahur, tak cukup masa untuk minum air banyak. Lagipun hari tu saya ada shooting dekat taman. Tengah hari tu panas. Saya pakai baju Melayu samping semua, jadi berpeluh banyak. So badan jadi dehydrated. Sebab kat Malaysia, sebagai macam orang luar, sebagai England, dia sejuk, kat Malaysia dia panas. So badan cepat panas, cepat berpeluh. Saya jadi dehydrated. So masa tu saya kena buat keputusan. Sebab memang rasa macam nak pingsan, tak rasa sihat. Saya ada 2 pilihan, minum air atau teruskan dengan puasa hari tu. Dan saya buat keputusan untuk minum air. Sebab fikir macam kesihatan badan semua lagi penting. Tapi walaupun kecewa sikit, saya tak menyesal keputusan tu. Tapi macam kira puasa hari tu tak macam batal kan. Tapi walaupun minum air sikit, lepas tu saya tak makan, tak buat apa-apa lain sebelum boleh buka puasa. Cuma bila kita shooting tu, minum air sikit. So, macam tak apa. Lepas tu saya masih nak teruskan dengan puasa ni. Dah dekat dah seminggu lagi. So, jom kita teruskan dengan hari ni. Okay, so plan saya hari ni, saya nak pergi shopping untuk baju Melayu. Tapi bukan saja nak pergi kedai dan tengok apa baju Melayu dan apa saya nak dan beli. Saya sebenarnya hari ni nak belajar apa baju Melayu sebenarnya. Dia style line ada maksud ke, warna dia ada maksud. Macam saya tahu baju Melayu tu apa, tapi saya tak tahu macam kenapa baju Melayu, apa history baju Melayu semua. So itulah plan hari ni. So jom. Okay, saya dah sampai dekat Rebong, Wang Semaju. Sebab kat sini dia nak sponsor saya baju Melayu. Inilah dia. Topek. Apa khabar? Oi. Puasa okey? Setakat ni okey lagi lah. Setakat ni okey. Okey, baju kat mana? Baju yang mana ni, Riz? Baju yang Melayu yang untuk saya. Ada tempat ke? Ada kan? Ada, okey. Ada, okey. So nanti tunggu dulu. Okey, aku tunggu sini belakang. Alright. Nanti kita ni try fitting. Try fitting. Okey. Alright, saya. Okey, baik. Baik, aku tunggu sini ya. Okey, baik. Okey, Riz. So jadi baju, wow. Baju dia, alamak, ya, ada seluar? Ada. Sorry. Cantiknya baju. Dengan seluar sekali. Okey, ni seluar, ni samping. Kau Okey. mana yang tak selesa ataupun tak tahu macam cara pakai semua, kau bagi tahu. Okey. Nanti aku tengok macam ni. Alright, okey. Ni kau jangan ni, nanti orang nampak. Okey, tutup bawah. Right. Okey, macam mana? Okey. Bawah ni tak ada spender tau. Okey. Okey, cerita dia. Okey. Cara kau pandai pakai makeup tak? Boleh. Okey, so dia ni kalau seorang
Kau seorang depan cerita, aku dua orang. Okay, so dia macam ni. Okay, kat tengah. Kiri masuk dulu. Kiri masuk dulu. Okay, masuk dulu. Lepas tu Kanan masuk. macam tu lah. Nanti aku cerita kenapa dia kena kiri kanan. Basically macam pakai kain. Macam pakai kain lah. Okay, so yang ni kau pintal, kau twist. Twist. Lepas tu ni kau lipat. Kan? Lipat. Dan kau selesa ke longgar ke? Selesa. Okay. Lipat kat belakang. Okay. Dekat belakang ada tali, ada ekor. Ada satu. Okay, bawa ke depan. Okay. Nama tali ni, nama dia tali kencing. Tali kencing. Tali kencing. So, okay. So tali kencing ni sebenarnya seluar ni dia kalau orang Melayu ni dia ikut sunnah Nabi. Tuan Nabi ketika buang air kecil, dia kena duduk secara cangkong. Dalam Islam lah. So orang Melayu dia reka tali kencing ni. So bila dia nak buang air kecil, dia akan ikat benda tu kan panjang dia kan. Dia akan ikat ke leher. Dia akan ikat leher. So depan tu dia akan macam tergantung. So dia just buka, dia just cangkung. Okay, so betul basically betul. Okay. So tu nama dia tali kencing. Baju keluarkan. Baju keluarkan. Baju keluar. Alright. Okay, basically nampak itu. Okay. Cuma tinggal lagi dia punya samping dan tanjak tengkolok lagi. Sebelum kita buat yang tu, aku nak tanya pasal baju Melayu. Okay. Apa beza antara baju Melayu dan baju biasa? Baju Melayu, apa buat ni baju Melayu kan? Okay. Kenapa kita panggil dia baju Melayu bukan baju biasa? Okay. Baju Melayu first kali dia ada pesak dengan kikik. Kalau kau tadi atas ni pesak, ni kikik. So macam aku ni pun dia mesti ada pesak. Sama juga. Yes. Okay. Even dekat seluar pun dia ada pesak, ada kikik. Even. Okay. Function dia kalau kau pakai ni, kau rasa bernafas. Bernafas tak? Maksud dia apa maksud dia pakai breathable. Maksud dia. Okay. Betul? So dan bila dia berpeluh, dia boleh. Yes. Okay. Ventilation. Ventilation. Okay. Alright. So dan kenapa dia punya tangan 3 suku? Okay. So dia senang pergerakan. Betul? Dia memang senang. Yes. Okay. Dan perbezaan dia satu lagi, dia baju ini penuh dengan maksud-maksud tersirat dia. Okay, contohnya? Sebagai contoh, ni namanya teluk belanga. Itulah nak tanya sebab biasanya pakai baju Melayu dia ada butang, ada collar. Itu cekak musang. Cakap musang. Tapi kenapa ni? Okay, kalau teluk belanga ni selalunya dia dipakai oleh orang-orang kebanyakan. Orang-orang biasa-biasa. Okay. Dan Teluk Belanga ni sebenarnya nama tempat dulu. Waktu masa kat Singapura, satu nama dia Teluk Belanga lah. Sebab itu orang Johor pakai ni kan. Dan sebenarnya bukan ya orang Johor saja yang pakai baju ni pun. Ya ke? Ramai lagi orang pakai baju macam ni. Cuma benda ni dipelopori di sana, so orang panggil tu. Dan ini sendiri ada satu button. Okay. Kalau dia punya signifikan, dia punya maksud dia adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Dia Almighty God. So dia ada satu je. Satu je. Okay. Dan yang poket ni 3, dia mesti ada 3. Baju Melayu mesti ada 3 poket. Mesti ada 3. Dia cerita tentang iman, Islam, ihsan. Iman dulu. So sebenarnya dia ada maksud. Ada maksud. Yes. So kalau tak ada poket sini tak kira baju Melayu. Itu hipster. Tapi kita tak nak hipster kan. Kita nak betul-betul lah. Tinggal lagi, ini sebenarnya untuk Teluk Belanga. Dia kena disclaimer awal kan. Ini masih belum lagi 100% Teluk Belanga. Okay. Kalau Teluk Belanga betul-betul, dekat dia punya jahitan tepi ni, dia kena ada tikam belut ataupun jahit tulang belut. Dia ada dia punya cara dia. Dia apa jahit sumbat dia. Cara dia jahit. Yes, dia ada memang detail, memang kompleks. Nampak? Baju Melayu ni dia memang on detailing. Okay, faham. Padahal baju je pun. Itulah. Tapi kebanyakan baju Melayu zaman sekarang ada. So apa orang nak buat tu pun semua dah tua-tua, ada yang dah tak ada pun. Dan zaman sekarang ni pun benda tu jadi kompleks dan tak ada mesin pun nak buat benda tu. Okay. Kalau baju dia cerita, susul aku tahu. Okay. Seluar. Seluar ni seluar tongkah. Okay. Tapi aku ingat kalau pakai baju Melayu kena ada atas dan bawah warna sama. Kalau warna sama ni selalu orang buat untuk pengantin ataupun baju okey. Kita basically baju Melayu ni baju pakaian hari-harian. Dulu orang pakai hari-hari macam kau pakai t-shirt. Tadi kau pakai t-shirt apa tadi? Warna putih kelabu. Yang ni warna putih, jeans warna biru. Kan dia
mix. Okay, mix up okay, colour. okay. So macam ni juga. So cuma nak pakai semua satu set. Dah macam uniform. Macam uniform. Kalau kau ada club ke persatuan ke sesuai. Okay. Tapi kenapa sekarang orang buat macam tu? Itu dah di train begitu, dah dilatih begitu. So semua orang ingat yang tu yang betul lah. Dia sebenarnya it's a subjective, tapi sebenarnya kalau buat macam tu pun mudah pada orang yang nak menjual. Setengah orang tak nak seluar warna hitam, dia nak seluar warna biru pula, dia nak warna kuning, warna merah, warna merun, warna pink kan. So dia susah, alang buat baju biru, seluar biru, senang. Okay. Kalau jadi kita lagi selesa macam ni. Tapi ni selesa, serius lah. Yes. Nama seluar ni seluar tokah. Okay, seluar tokah ni dia famous kalau dekat Thailand, orang panggil dia, nama dia fisherman pants. Okay. Basically, kalau ni cerita pasal Nusantara ni, even Thailand, dia dah dulu termasuk dalam Nusantara. Okay. Dia a part. Sebab sampai ke Cambodia, sampai Vietnam, ada Kang Keng Li, San Bao Mi, itu belah-belah Vietnam, belah-belah benda yang sama. Basically benda yang sama. Dan benda ni kebanyakannya memang dulu pakai dia selesa. Betul, memang selesa. Memang selesa. Dia memang besar. Kalau Jepun mirip Hakama, tapi Hakama lagi besar lah. Hakama tu betul. buat Aikido tu kan. Okay. Lepas tu seluar ni pula dia selesa untuk melakukan apa saja dan dia one size fit all. Macam kita dah bercerita kan. Kau macam cerita dulu zaman Piramli kan. Ni Riz daripada mana? Merantau. So macam tak pernah tengok kulit putih kan. Aku kulit gelap sikit. Okay. Dah ada tempat tidur. Dulu tak ada hotel. Betul. Kau tak ada tempat tidur, mesti tidur dengan makcik. So kau akan datang rumah aku. Kalau dalam movie kan, bila kau datang rumah aku semua, besok dia akan shoot lain. Kau pakai seluar, baju tak ada. Apa? Sebab apa? Seluar tu aku yang bagi. Aku tak ada baju saiz kau. Seluar memang confirm kau boleh muat. Sebab dia one size fits all. Okay, faham. Acik tak ada baju saiz kau, acik pun kecil. Betul. Tak ada baju saiz kau, Riz. Ni seluar memang confirm kau boleh pakai. Ni saiz sama juga. Sama. Memang confirm kau boleh pakai. Nak ambil seluar ni. Okay. Dan dia aku pakai, kau tutup dia aku pakai, tutup pusat. So tu kau kena rajin tengok cerita-cerita klasik, cerita Piramli, cerita Piramli lah, banyak lagi. Tapi macam yes. Faham. Dia akan tak pakai baju, dia akan tutup pusat. Kalau tutup pusat kira okey. So sekarang ni ini separuh siap. So tinggal lagi tengkolok, desta dan juga samping. Okey. So aku pergi ambil dulu. Okey, boleh. Kat belakang aku tengok lah macam mana, apa stok apa dia. Nanti aku datang balik. Alright, okey. Boleh Zat? Boleh. Kau jangan cuci makan apa semua. Tak ada. Okey. Okey, Riz. Okey. Ini pelikat. Kain pelikat. Bila dia pendek jadi samping. Bukan kena ada samping. Dia on spesifik zaman sekarang baru dia ada. Spesifik ini samping. Okey, tapi kain pelikat. Kalau dulu itulah samping, itulah kain pelikat. Dua-dua boleh. Okey. Lagi senang kan beli satu. Senang, yes. Takkan dulu kalau nak pergi mana bawa samping bawa kain pelikat dua kan. Okey. Itulah juga. Dia multi function. Okey. So ini engkau kena separuhkan dia. Kaki kain tau. Ni kaki kain. So ini sebelah bawah. Alright. Okay. So kau masuk pakai kain pelikat. So mana-mana kain pelikat boleh jadi samping. Tapi warna dah tukar, okey tak? Tak. Dia pendek je. Tak, tapi warna macam dalam lain dari warna kedua. So kau keluarkan sikit je. Cara pakai dia. Tak. Ni aku tahu. Samping senang je kan. Masuk. Tengok. Alamak, ni siapa ajar kau ni? Tak, itulah. Dah settle lah. Tapi kan bukan. Tapi ini kau pakai sikit ke pakai? Tak, ni lah kan. Tak ada itu. Kau boleh jaga ni? Tak, dia cara orang ajar kan. Dia macam ni. Lepas tu pump. Itu pakai pario, itu orang dekat beach, dekat Hawaii tak, tu. Serius. Tengok ramai orang pakai. Tak. Dia even nak pakai samping ni pun dia kena ada dia punya macam mana dia punya nak kata tertib sangat pun tidak. Dia kena ada cara dia. Ada cara dia. Yeah. So tak boleh lepak saja-saja. Tak. Dia kena ada cara lah. So benda ni kau keluarkan kedah tu. Ukuran dia kalau kau pegang macam ni, memang saiz kau. Sebab tu di samping sebenarnya tak ada ready-made. Samping tu sendiri dia kena saiz kau sendiri. Kalau kau beli ready-made macam ni bukan saiz kau. So kalau ambil pelikat,
Boleh lah adjust. Yes, boleh adjust. Okay. So dia size dia, Size dia bermula daripada dada sampai from chest to knee. Oh, sini kena panjang lagi kan. Yes. Nampak? So, kalau kau nak buat ready made boleh. Tapi kau tempah dah macam ni, terus buat size kau. Macam tu boleh. Size okey ke? Panjang sikit. Aku nampak lutut kau mana? Panjang sikit kan? Sampai lutut. Kalau selalu pakai template cut, macam kau pakai tadi yang semua. Macam ni. Itu kau pakai. Kalau yang biasa kau pakai, dia kalau betul-betulnya dia akan tarik. Dia akan masuk sebelah kiri dulu. Macam ni. Tarik. So aku pakaikan untuk kau. Dia sebenarnya kau seorang-seorang, dia tarik, pegang, kau lock sampai sini. Okey. Kau pegang. So kalau aku buat sekali lagi, ini kau seorang-seorang. Okey. Kalau orang buat dua orang, okey, ini dah dekat tengah. Ini nampak tak? Okey. Nampak? Itu okey, faham. Ini baru masuk. Ini tarik balik. Okay. Yes. Lepas tu kiri masuk kiri dulu. Dia mesti masuk kiri dulu. So bila dia masuk kiri ni kau tengok bawah. Dia ada bertangga ke tak? Dia ada bergigi ke tak? Aku rasa kau kena buat aku tak boleh buat lah. Okay. So bila macam ni, baru masuk kanan. Tadi dah masuk kiri, masuk kanan. Okay. So sabar, kau ikat dulu, lepas tu duduk. Okay. So macam ni, masuk kiri, masuk kiri. Sekejap Kiri masuk. Kiri masuk. Baru kanan. Kanan masuk. Dia mesti kanan atas kiri. Kanan atas kiri dan letak. Lipat je. Itu saja. Yes. Kaki kena rapat. Kaki wajib rapat. Kalau kau time lipat kau kembang, dia jadi skirt. Macam ni. Okey. Kenapa kita taruh kanan atas kiri? Dia punya maksud tisirat dia, ni nanti kita kena adjust balik kan. Dia kena rapat macam ni. Okey, maksud tisirat dia macam orang berkiam. Melayu dia memang kalau ikut maksud Melayu tu dia memang wajib beragama Islam. Dia memang wajib beragama Islam. Kalau Melayu, maksud Melayu itu sendiri. Dalam Melayu ni beragama Islam, dia selalu diberkaitkan dengan tauhid. Ilmu tauhid ni dia ilmu yang dia nak kembali kepada dia punya dia sentiasa beringat. So even pakai template card ni, dia signifikan macam orang sedang kiam. Dia kanan atas kiri. Tengah sembahyang. Okey. Dekat template card pun dia nak cerita benda tu. Nampak tak? Faham. Banyak sama dengan baju. Yes. Maksud, so dia sentiasa pakai baju ingat Tuhan, ingat agama. Pakai seluar ingat Tuhan, ingat agama. Pakai samping ingat Tuhan, ingat agama. Nanti pakai tanjak pun dia akan cerita. Ingat Tuhan, dia ingat agama. Kalau pakai macam ni, samping di luar, nama dia pemanggil samping dagang luar. Nama dia. So basically dagang luar ni selalu dia pakai dengan baju cekak musang. Yang smart sikit. Kalau samping di luar macam ni, kalau dulu kalau kau pergi town apa semua, orang dah tahu this is a foreigner. Ni orang luar. Sebab dia tak tahu so dia pakai macam ni. Kalau kau nak cerita, nak wayang lah kau orang kampung kan, tak ada masalah nak cerita kau kena orang kampung kan, kau keluarkan baju. Ni tuck in, kau takap. Tuck out nama dia apa? Dagang dalam. Dagang dalam so engkau orang kampung. Macam tu. So ni lagi kena dengan butang. Yes. Kalau ada butang apa nama dia? Cekak musang. Yang ni? Ni teluk belanga. Teluk belanga. Teluk belanga. Tapi ada samping kat luar. Dagang luar tak. Dia boleh tapi kurang kena. So better bawa macam ni. Yes. Baru orang nampak ni orang kampung. Tapi mungkin Melayu albino. Betul. So ni dah settle lah. Pakai cap lah. Pakai cap. Songkok kan? Songkok. Aku bagi kau pakai tanjak. Alright. Aku pergi ambil balik. Alright. So ni aku rasa tadi dah ukur kepala kau, rasa macam okey. Cuba try pakai. Ni apa? Ni Desta ataupun Togono. Kalau basically orang panggil tanjak lah. Tu. Itu yang salah. Salah. Itu memang ramai orang buat yang tu. Kalau mana-mana majoriti yang buat orang kahwin semua suka buat yang tu. Sebenarnya benda ni nama dia simpulan kasih. Simpulan ni dia bukan taruh kat belakang. Dia kena taruh sebelah selinga kanan. Selinga kanan sini. Selinga kanan, yes. So kau kena pakai, dan cara pakai pun ada cara. So bila ni kau pegang tangan kanan, dia pegang tangan kanan. Yang depan ni kau taruh kat kening, atas kening kiri. Nanti
So ini kau letak, yang ni kau tarik letak atas. Macam tu je. Yes. Lepas tu dan dia punya jarak ni satu jari daripada kening. Satu jari. Sekejap. Satu jari ya? Satu jari. Yes. Okay. So kalau aku beraya tahun ni pakai ni boleh? Ini lah. Baju apa tadi aku cakap tadi? Baju apa? Ni apa orang panggil? Baju ni? Baju Melayu kan? Itu so? Tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Apa isu dia? Tak ada isu, tak ada isu. Itulah. Kenapa tanya? Sebab dia Melayu. Kenapa okay. saya okey. Riz, sama pakai tanya. Sebab saya cuba nak into Melayu. So tahun ni aku raya macam ni. Tak ada masalah. Memang digalakkan, boleh. Tak ada masalah. Handsome tak? Okay, aku cakap untuk kamera lah cakap. Boleh tahan. Okay, Riz handsome tapi topek kacak. Okay. Sentiasa kacak. Okay. Alright. Okay. So Riz, aku pun nak pergi buka puasa ni. Okay. Bagi dalam semua. So kau nak tidur sini ke? Tak kan? Kau tidur sini. Kita buka puasa sambat boleh? Kau okey kan? Okey. Kau puasa kan? Puasa lah. Okay, kalau puasa nanti. Tahu tak, setiap kali saya interview orang untuk vlog ni, dia cakap, Riz, puasa tak? Of course lah, puasa ni vlog pasal puasa lah. Okay. So, kalau ni kau transport ada? Kau tak ada? Transport ada, kita okay. Kita pergi sekali. Macam ni? Macam ni lah. Takut? Bukan takut. Ni dah gosok, dah cantik, aku nak simpan untuk raya. Raya nanti gosok lagi. Okay, kita pergi. Okay, jom. So aku siap barang dulu. Okay. Nanti kau tunggu kat kereta. Alright. Okay, Riz. Thank you. So itu dia. Baju Melayu, betul-betul baju Melayu. So jom kita buka puasa.